Pengalamannya, malam Al-Qadar dapat diketahui berdasarkan hari permulaan Ramadan. Kita puasa itu hari apa? Khamis kan? Malam Rabu tu dah. Tahu kan? Jadi jika ni pengalaman dia, saya ulang, bukan hadis, pengalaman dia. Jika pengalaman siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jika mula berpuasa pada hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Al-Qadar pada 29 Ramadan. Jika bermula puasa pada hari Isnin, maka malam Al-Qadar pada malam 21 Ramadan. Dia kena boleh Jika mula berpuasa pada hari Khamis, Khamis itu puasa Khamis kan? Maka malam Al-Qadarnya pada malam 25 Ramadan. Malam 23 kan? Jangan tuan-tuan kata boleh begini. Jangan tuan-tuan dah dapat tips ni tak datang oleh nama memang seorang kan? Jangan. Ini Imam Ghazali pengalaman dia. Jadi jika mula berpuasa pada hari Sabtu, maka malam Al-Qadarnya pada malam 23 Ramadan. Malam ni. Jika mula berpuasa pada hari Selasa dan Jumaat, maka malam Al-Qadarnya pada 27 Ramadan. Tapi kadang-kadang kita tuan baru masuk pasal habis lagi kan. Pertengahan tu lah betul raya kan. Dia paksa macam kita tetapkan raya. Astagfirullahaladzim. Macam-macam dekat Facebook tu. Kita pun takut nak komen kan. Ini dia macam lebih mufti tu. Kenapa tetapkan? Tengok Indonesia tetapkan. Ampun. Ya Allah. Dia macam tuan-tuan kena tengok anak bulan tuan-tuan. Hadis tu sunnah. Nampak anak orang sunnah Ramadan tu kaya. Kalau tak nampak, puasa hari Senin tu, satu tu lagi. Maksudnya kalau nampak pada Jumaat tu aja kan. Terus kita tengok. Kalau tak nampak, cukup kan 30 tu. Kita raya hari Sabtu. Kita tengok ni. Kita tengok Imam Ghazali Al-Qadar ni. Rayu pula. Dia kata macam mana lah. Tuan hebat orang Malaysia kan? Hebat orang Malaysia. Tetapkan jaga. Tengok negara jiran tetap dah.